Okay geng, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Baku Channel. Kita selawat Nabi dulu geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay geng, hari ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi episod 53 geng. Jadi lokasi aku dekat Kolinggi. Kau boleh tengok chalet kat belakang aku ni. Dulu chalet ni chalet Equal Mart, kalau tak silap aku lah, dia punya chalet. Sekarang ni aku tak tahu apa nama chalet ni. Macam dah tak berapa berfungsi. Tapi tak apa geng, dia tak fungsi tak apa. Janji dekat sini berfungsi geng. Hari ni aku bawa 2 batang rod geng. Okay, aku bawa 2 batang rod. Aku punya impeller dengan MCAS. Jadi aku dah set up apa semua macam kau tengok tadi. Tinggal aku nak buat balingan je lah. Hari ni air jalan surut geng. Air bau jalan surut. Bukan bau lah, dah setengah jalan surut. Angin kuat geng. Cuma kat depan tu aku nampak macam ada pelampung. Tapi tenggelam timbul sebab apa, laut agak bergelora ni. Agak berombak sikit beralun. So aku tak tahulah kang, kalau baling kena tak kena aku tak tahulah, tak pasti lah. Jadi kita pasang umpan geng. Lepas tu kita buat balingan untuk pagi ni. Semoga ini boleh mendatangkan hasil geng, tidak mendatangkan penat. Mantap. Okay geng, kita pasang umpan tu. Lepas tu kita buat balingan lah. Okay. Kita buat balingan pertama untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah. Hai, sangkut geng. Aduh, hai. Takut pula. Alah, kita balikkan ni lah. Mana boleh sangkut. Itu pun pelik lah. Okey. Okay, yang ni putus, tapi pasang dua. Mantap. Okay, kita siap pasang. Jom kita buat baringan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, ada strike geng. Oh, ada strike geng. Oh, apa ni geng? Bapak berat lah, sampah ke apa, kerjain. Oh yeah.
tahu ni geng apa benda ni. Jadi aku tengok ada makan geng, ada ketuk, tali kendur. Aku duk pasang tali pancing satu lagi. Jadi aku tak tengok sangat lah. Tak tahulah geng apa benda ni. Berat ni. Tak naik lagi. Tak naik atas air, aku sampah kot. Ui, apa ni geng? Apa ni geng? Botol geng, bapak ni. Macam nak mampu aku tarik geng. Oh, botol. Aduh. Oh, naya. Berat geng. Oh, botol apa ni geng? Tak berani aku usik. Kalau ada pas ke okey ke? Wah, kita pasang balik geng. Kita buat balingan lagi. Kita dapat botol pula. Tak pernah aku mancing dapat botol geng. Kali ni aku dapat botol. Pelik. Balik Bismillahirrahmanirrahim. Makan, mari. Banyak pencemaran lah laut. Sampai mancing pun boleh dapat botol. Pelik. Tunggu geng, mantap. Kendur geng, tadi aku kendur geng. Tadi dah kendur geng, tadi dah kendur. Apa benda yang makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, putus geng. Aduh, subhanallah, putus geng. Allahu Akbar. Apa benda lah kena depan tu karang kot. Dia dah ketuk-ketuk kan, dah kendur tadi aku. Gulung-gulung putus. Oi, pedih rasa geng. 2 kali dah aku putus kat sini. Pedih, sedih. Aduh. Jadi kena karang rasa geng. Kan, betul, kena karang. Terus geng. Kita pasang balik. Geng, ada ketuk-ketuk. Ikan kan? Ketuk geng. Ada ketuk geng. Rasa macam hujan tadi geng. Ada gerimis-gerimis mengundang. Aku tak tahu ikan ni pergi mana geng. Umpan aku yang satu ni tak luak-luak tau. Aku dah 2 kali karau. Umpan masih ada lagi. Oh, sakit kepala geng mancing macam ni. Aduh. Ketuk pun tak ada. Ni dah nak hujan.
Mana pula datang hujan? Ada gerimis-gerimis mengundang geng. Tak apalah, kita tunggu lah geng. Mana tahu dia kan dia tonggeng. Okay geng, sekarang ni ada hujan kenyang-kenyang yang dah turun. Tapi cuaca panas nanti. Cuaca bukan panas lah, tapi mendung lah. Hujan-hujan aku ingat sekejap lagi aku nak ambil payung lah. Okay geng, kalau hujan-hujan macam ni takut demam. Mancing-mancing je geng, kesihatan kena jaga. Kita kena cari payung. Kita kena payung dulu dek. Aduh, lambat tak sampai. Kalau pakai blue ice ni memang dia lambat geng. Ratio dia rendah, so dia lambat lah, nak sampai tu lambat. Tapi kalau karau ikan tu memang sedap lah. Dia tak rasa sangat, dia tak rasa berat. Kelebihan dia dan kelemahan lah kalau pakai blue ice lah. Hujan dah turun geng. Aku nak kena payung dulu, tapi aku nak bawa balingan dulu kejap. Bawa balingan ni, kita buat payung. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah ikan tebal pipi sayang. Aku malah boleh jauh-jauh geng. Boleh dekat ni. Tu dia. Mesti tebal pipi makan, InsyaAllah. Ambil payung geng. Payung dek, payung. Hujan dah turun dek. Basah barang aku. Payunglah payung, payunglah payung. Berpayunglah kita, hujan dah turun. Jangan lebat dah lah geng. Allah, bismillah. Payung tu. Baik ada payung. Kalau tak ada payung, panas, hujan, basah. Payung tak ada lah. Adalah perlindungan pada badan. Payung ni dah lama aku beli geng. Aku dah pakai, aku rasa ada 5 tahun, 6 tahun dah kot. Payung ni memang bagus geng. Kalau kau minat payung ni, kau pergi je kat Shopee ke Lazada, TikTok. Satu lagi kawan aku ada jual geng, Joran Azmi Channel. Dia ada promosi dengan payung ni. Jadi apalah salah kiranya korang pergi tengok kat YouTube dia, Joran Azmi Channel. Nanti aku letak dia punya nama dia. Kau belilah dekat dia punya link. Ada link dia tu dekat dia punya deskripsi tu. Kau belilah, upload lah kawan-kawan. Okay. Alhamdulillah. Teduh. Mantap. Okay, sekarang ni dah dekat pukul 10. Aku belum strike apa-apa ikan lagi geng. Sebab sekarang air dah kecil lah. Air dah turun habis. Tinggal sikit lagi nak sampai habis. So aku tak ada strike lagi lah. Masih menunggu lagi geng ikan makan. Tak tahulah bila dia nak makan. Ada ketuk-ketuk geng, tapi mungkin nak ikan kot. Sekarang ni hujan. Hujan kenyai-kenyai. So kita tunggu geng, lebih kurang dalam pukul 12 kan. Kalau tak ada, kita balik lah. Okay. Mantap geng.
Okay geng, sekarang ni dah pukul 10.57 dekat pukul 11. Kan baru nak makan geng, baru ada ketuk-ketuk, tapi belum dapat lagi lah. Ada ketuk-ketukan, ada ketukan kuat, ketukan halus, macam-macam jadi ketukan geng. Tapi aku belum strike lagi geng, tak dapat lagi. So kita tunggu lagi lah. Umpan aku pun tak banyak, tinggal sikit. Jadi habis umpan gang, kita balik. Moga lah dapat hari ni terbang pipi kita geng. Terbaik. Okay geng, mari makan. Lekat kan. Okey kan, strike kan. Strike kan, strike. Alhamdulillah. Okey. Kamera jatuh pula ke, aku tak perasan. Alhamdulillah kan, ada strike kan. Tahu ikan apa ni kan, kasau. Ikan duri ada kan. Aku boleh jatuh terbalik kan. Marah ke badan. Oh, buntal geng. Berat. Besar je buntal lah. Geng, buntal kan. Wah, alhamdulillah. Buang lah kejap ni. Okay geng, jom kita lepaskan buntal ni. Janganlah makan mati aku buntal. Macam bola dah geng, macam bola tenis. Asal, dia kembang, kau tengok dia kembang. Jadi geng, bismillah. Allah. Oh, okey. Oh, laju dah menang geng. Mantap. Kendung geng. Aduh, tak lekat geng. Kendung geng. Sayang. Tak lekat geng. Kendur urut aku punya tali. Okay. Sekarang ni dah pukul 12.30 geng. Okay. So umpan aku pun dah habis. Aku nak balik geng. Bang. Untuk hari ni alhamdulillah aku tak kumpau. Dapat ke buntal seekor. Tapi itulah, ada tadi dia unjuk makan-makan sampai kendur-kendur tali aku kan. Aku tak tahulah, mungkin ikan ke apa ke, aku tak pastilah kan. Untuk misi hari ni tak berjaya geng. Aku tak berjaya menaikkan ikan tebal pipi. Masuk episod 53 geng, tapi belum ada hasil lagi. InsyaAllah geng, aku akan cuba cari dan cuba cari sehingga misi ni berjaya. Okay. Terima kasih geng kepada korang yang selama ni suri support channel YouTube aku, Man Baku Channel. Aku doakan kepada korang yang menonton video aku ni dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Okay geng, kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum, bye bye.